Kadar nafkah kepada isteri. Berapa kadar nak bagi? Sebahagian ulama' dalam mazhab Syafi'i, mereka meletakkan kadar. Kalau perempuan tu dia kata, kalaulah isteri itu daripada kalangan keluarga kaya-kaya, maka sehari kena bagi kat dia 2 mud makanan. 2 mud ni 2 tadahan tangan. Kalau isteri biasa-biasa, 1 mud setengah. Kalau isteri dia keluarga miskin, 1 mud cukup. 1 mud ni 1 tadahan tangan. 2 ke 1? Ini 1 lah kan? 1 tadahan tangan. Sebab dalam hadis disebut mudda ahadihim, 1 tadahan. Kalau macam ni nasifah, setengah tadahan. So 1 tadahan tangan. Kalau isteri orang kaya 2 lah. Itu sebahagian ulama disebut siap kadar lagi. Tapi pandangan yang tepat dalam mazhab, dan juga ini pendapat majoriti, tidak ada kadar untuk nafkah ni. Yang ada kadar, yang menjadi kadar ialah uruf, suasana setempat. So berapa? Dah tentulah nafkah kita bagi kepada isteri sebelum GST lebih kurang daripada selepas GST. Kan, nafkah bagi pada isteri lepas GST kena tinggi sikit lah. Sebab suasana dah berubah kan. Sebab isteri nak beli barang pun kena ada GST. Jangan isteri lepas ni minta nafkah kat suami pun, abang nafkah saya 206 sen. Macam mana 6 sen? GST 6 sen tu. Kacau lah. Okey. Keadaan nafkah tu bergantung kepada kemampuan suami dan bukannya mengikut keadaan isteri. Ini mazhab Syafi'i. Dia kata nak bagi nafkah ni ikut suasana setempat dan bergantung juga kepada keadaan suami. Maksudnya kalau suami itu suami yang biasa-biasa, so nafkahnya tidaklah diminta melainkan biasa-biasa lah. Ini mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama' dia kata tak. Kadar tu dilihat kepada suami dan isteri secara bersama. Kena layak. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Tapi akhirnya yang menjadi penentu adalah uruf. Cukup makan, cukup pakai, cukup. Okey? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah suami yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kekayaan, memberikan nafkah berdasarkan kekayaan yang dia ada. Siapa yang Allah sempitkan rezekinya, hendaklah dia beri rezeki, dia berikan kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah itu rezeki sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak menyusahkan mana-mana jiwa melainkan apa yang telah dia beri kepada jiwa tersebut. Dan Allah akan menjadikan setelah kesusahan itu kesenangan. Ini dalil mazhab Syafi'i yang kata tengok keadaan suami. Sebab Allah Ta'ala kata bila rezekinya Allah Ta'ala sempitkan, bagilah berapa yang dia mampu. Itu maksud menunjukkan keadaan suami lah. Kan? Keadaan suami. Baik. Suami ini ada 3 jenis lah dalam dunia ni. Suami kaya, macam tuan-tuan. Suami sederhana, macam tuan-tuan juga. Suami miskin, macam saya lah. Kan? Jadi kena tengoklah keadaan. So kalau dah suami dia kerjanya biasa-biasa aja, rumahnya pun sekadarlah. Tapi kalau suaminya kaya, rumah pun kena sekadarlah dengan pendapatan suami dia. Okey, apakah yang termasuk dalam nafkah kepada isteri ni? Daripada Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhun. Riwayat Abu Daud. Beri makan kepada isteri daripada apa yang kamu makan. So nafkah yang pertama, bagi makan. Ni tak ada khilaf. Bagi makan. Yang kedua, beri pakai, beri baju. Baju yang selayak untuk dia pakai, menutup aurat dia bila dia keluar. Kena bagi. Okey? Wala tadribuhunna, jangan pukul dia, jangan maki hamun dia. Okey, ini antara nafkah yang wajib suami bagi pada isteri dia. Apa dia? Makan, pakai. Tapi dalam hadis ni tak sebut tempat tinggal. Kenapa tak sebut tempat tinggal? Quran dah sebut. Tempat tinggal pun kena bagilah.
Kan? Kita bagi pakaian, bagi makan, lepas tu kita kata, duduk luar. Kacau lah pula kan. Hadis tak sebut. Tak, hadis sebut, tapi dia tak sebut tempat tinggal sebab Quran dah sebut. Okey. Selain daripada makanan dan pakaian, antara perkara yang perlu disediakan oleh suami ialah tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesuai untuk isteri duduk. Yang kedua, perkara yang diperlukan untuk kebersihan dan kecantikan apabila si isteri berhias-hias untuk suami dan suami minta untuk dia berhias. Nanti saya urai benda ni. Pembantu rumah apabila si isteri yang sepertinya itu kebiasaannya mempunyai pembantu. Ni, saya nak bagi tahu. Kita bincang luas sikit daripada kerangka apa yang disebut dalam Ketah Kerja ni. Kan? Itu yang penting datang seminar tu. Kan? Kalau setakat apa yang nak hurai benda yang dalam ni je, baik, ambil nota balik, baca balik rumah je kan? Baca balik rumah je. Baik. Nafkah perubatan isteri, wajib tak suami bayar? Ha? Wajib? Tengok. Majoriti ulama mengatakan, ni majoriti ulama, dia kata isteri punya perubatan suami tak wajib tanggung. Mana nak pakai majoriti sangat tu? Marah tu kan. Sebab dia orang duk marah saya. Dia ni ambil pandangan minoriti sangat. Majoriti ulama tu ada kekuatan. Tak semestinya. Bila majoriti ulama kata perubatan isteri suami tak wajib tanggung, suami setuju lah. Isteri confirm jadi Wahabi lepas ni. Ambil minoriti je. Tuan-tuan, saja saya kena sebut lah benda-benda ni kan. Sebab tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan ngantuk. Saya pun ngantuk ni kan. Kalau saya tertidur kan berusi kejap. Pasal apa majoriti kata suami tak wajib tanggung perubatan isteri? Sebab dia kata itu tak ada kaitan dengan suami. Suami ni hak dia istimta'. Istimta' ni maksudnya suami bila dia nak kepada isteri, dia boleh dapat. Dan dia dah bayar mahar, cukup lah. Isteri sakit lepas tu, tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan dia. Uish, macam tu kan? Kan? Itu minoriti lah. Baik. Pendapat minoriti ulama, ni pendapat yang disokong oleh Syaukani. Syaukani mengatakan wajib ke atas isteri. Wajib ke atas suami untuk bayar perubatan isteri. Sebab dia kata ayat umum suruh suami nafkah pada isteri. Ya, dia tak sebut perubatan secara khusus. Tapi kalau makan pun wajib bagi. Takkan sakit tak wajib bagi ubat? Kalau makan untuk meneruskan kelangsungan hidup, kita kena bagi. Takkan sakit yang lebih teruk daripada lapar, tak bagi? Ini pandangan minoriti. Saya setuju dengan pendapat kedua dia lah. Syekh Wabah Zuhaili mengatakan, khilaf ini sebenarnya, perbezaan pandangan ni asasnya, asas kepada khilaf ini, uruf. Suasana zaman dulu ni. Sebab zaman dulu ni mana ada perubatan yang makan puluh-puluh ribu sangat. Paling tidak makan herba-herba. So benda-benda murah. Sebab tu dia kata tak wajib atas suami, isteri boleh bayar sendiri. Tapi kalau hari ni, perubatan kadang-kadang makan puluh ribu kan. Suami jutawan, isteri sakit. Tak wajib saya bayar. Suami kata, tak wajib saya bayar. Awak bayar sendiri je. So, zalim lah. Tak kena lah. Maka sebab itu, minoriti punya pandangan dalam isu ni, sesuai untuk diambil. Baik. Nafkah untuk membersihkan diri. Isteri nak bersihkan diri. Siapa kena tanggung? Nak bersihkan diri. Katalah, rumah tak ada air. Rumah tak ada air, isteri nak mandi. Isteri kata, bang, air tak ada. Pergilah beli air. Air mineral 1 botol, saya nak mandi. Suami kata, ni tak termasuk dalam senarai nafkahku. Pergi mandi kat masjid. Kan? Boleh ke tak boleh? Yang ni wajib suami lah. Wajib suami tanggung. Sebab, dengan syarat lah. Bersih itu berkaitan dengan isteri nak layan suami dia nanti. Kalau mengganggu, bila badan dia berbau, susah. Yang ni berkaitan, suami kena tanggung. Nafkah, beli perhiasan.
Wajib tak atas suami? Suami ni wajib dia bagi pakaian pada isteri yang selayaknya tutup aurat. Katalah tahun ni beli satu baju. Cukup lah sampai tak koyak. Boleh pakai, cukup satu. Bila koyak baru beli lain. Kalau boleh jahit, jahit lah. Itu yang wajibnya. Tapi lebihnya bolehlah bagi. Tapi yang wajibnya begitulah. Kan? Tapi dia kata dia nak lebih lagi. Dia kata saya nak gelang emas. Saya nak subang emas. Umpamanya kan? Siapa kena bayar? Isteri kena bayar. Isteri kena bayar. Baik. Mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka mengatakan kalau isteri nak perhiasan, isteri lah bayar sendiri. Ya? Isteri lah bayar sendiri, bukan suami. Maliki mengatakan wajib suami bayar. Kalau perhiasan tersebut tak dibeli, kalau perhiasan tu tak dibeli, memudaratkan isteri. Maksud suami tengok isteri tak ada selera. Masa tu suami kena belikan perhiasan dia. Maliki nampak dalam isu luas kan tak? Dah tentulah isteri suka dengan mazhab Maliki dalam masalah. Okey? Tapi majoriti dia kata tak. Kalau lebih pada had, suami boleh bagi tapi tak wajib bagi. Sebab dia kata bukan keperluan pun, bukan daruriyat pun, bukan kemestian pun. Okey? Baik. Nafkah bagi orang gaji. Isteri kata, abang saya ni keturunan bangsawan. Rumah saya ada maid. Saya nak maid seorang. Wajib tak suami bagi? Dia anak datuk, umpamanya. Rumah dia ada orang gaji. Kahwin dengan suami orang biasa-biasa. Rumah tak ada orang gaji. Jadi dia nak orang gaji seorang. Wajib tak suami tanggung? Bayar. Orang gaji sekarang, gaji berapa tu? Minimal 800 ke 1000? 1000 kan? 1000. Okey. Tengok sini. Baik. Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan tidak wajib. Kerana mereka mengatakan yang wajib itu bukan beri orang gaji, yang wajib itu belanja seminima yang tak mencapai tahap minima, mencapai par. Itu yang wajib. Katalah minima dia belanja berapa sebulan? 1000 sebulan, so bagi 1000 je lah. Orang gaji tak wajib. Tapi Syafi'i tengok kat sini, sebab tu dia tulis Syafi'i. Dia kata kalau memang isteri tu layak untuk dapat, kena bagi. Suami kena bagi, kata mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab Syafi'i dia tekankan bab kufuk. Dia tekan bab kufuk. Kufuk sekufu, orang panggil sekufu. Kufuk. Kufuk ni maksudnya bila suami nak kahwin dengan isteri tu kena tengok darjat. Bukan Islam suka kepada kasta, tapi tak nak benda-benda selepas kahwin ni berlaku. Sebab isteri dah biasa ada orang gaji, tiba-tiba rumah suami tak ada orang gaji, dia akan jadi perbalahan. Maka sebab itu seelok-eloknya tengok yang sebanding. Bukan kerana kasta tu tak, tapi tak nak masalah ni timbul. Masa tengah syok bercinta memanglah, kan? Taik gigi pun rasa coklat. Tapi bila dah kahwin dia jadi lain macam. Okey? Baik.